janji Melayu, janji Islam, tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India, tak boleh. Melayu curi, rompaklah harta rakyat dalam negara kita. Menjadikan orang Melayu lebih marah dan lebih benci kepada Pakatan Harapan. Tingkah laku ini tidak memberi apa-apa tambah nilai pun pada kerajaan. Saya mohonlah kalau boleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, tegurlah YB Hulu Langat ni. Apa yang beliau buat hanya membuatkan rakyat marah dan benci kepada kerajaan Pakatan Harapan. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Takib Shaker apabila individu ini menegur ahli Parlimen Hulu Langat, YB Sani Hamzan yang tolak dengan kenyataan lantang beliau mengenai Sakau Melayu Islam di Parlimen baru-baru ini. Yang berhormat, Ya, saya. yang memutuskan saya. Betul, saya juga ada hak, Speaker. Yang menentukan hak yang berhormat, saya. Dalam buku peraturan ada, saya untuk menjawab. Tak ada yang mat, buka lah buku biru ni. Yang mana satu? Menerusi video berdurasi 1 minit 45 saat itu, individu ini meminta Speaker Dewan Rakyat untuk merehatkan seketika YB Hulu Langat tersebut demi memberikan keadilan kepada pihak pembangkang dan juga kerajaan yang sentiasa mendapat imuniti daripada dihalau keluar Dewan Persidangan. YB sedarkan yang YB ni adalah ahli parlimen kerajaan, bukan ahli parlimen pembangkang. Jadi tingkah laku, pertuturan bicara tu kenalah lebih profesional. Barulah orang nampak inilah ahli parlimen kerajaan. Malangnya apa yang YB Hulu Langat ni tonjolkan selama jadi ahli parlimen, ianya seolah-olah menunjukkan yang YB Hulu Langat ni di sebelah pihak pembangkang. Bahkan pihak pembangkang pun tidaklah bertindak seperti tingkah laku YB Hulu Langat ni. Saya terpaksa cakap benda ni sebab dah lama tahan bertahun-tahun tengok perangai tingkah laku ahli parlimen Hulu Langat ni. Dan jujur saya katakan, apa yang YB Hulu Langat ni buat sebenarnya menjadikan orang Melayu lebih marah dan lebih benci kepada Pakatan Harapan. Tingkah laku ini tidak memberi apa-apa tambah nilai pun pada kerajaan. Saya mohonlah kalau boleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, tegurlah YB Hulu Langat ni. Untuk pengetahuan anda semua pun banyak dia penyokong-penyokong Pakatan Harapan, ahli-ahli parti Pakatan Harapan ni yang tak gemar dengan perangai YB Hulu Langat ni tapi terpaksa mendiamkan diri. Saya kena cakap benda ni sebab saya dah makin risau tengok Pakatan Harapan yang terus-menerus ditolak oleh rakyat. Jadi jangan kita bagi bola tanggung macam ni pada pembangkang untuk terus menyerang kerajaan. Kepada speaker pun saya mohon kalau boleh lepas ni minta rehatkanlah ahli parlimen Hulu Langat ni. Kalau beliau terus menerus buat perangai yang macam ni, barulah nampak adil sikit. Sebab selama ni duk buat dekat pembangkang saja kan. Tapi saya katakan ahli parlimen Hulu Langat ni pun walaupun dia geng kita, geng kerajaan, dia pun harus direhatkan beberapa hari daripada Dewan Rakyat. Kita kena adil dalam bab ni. Ini teguran tahu, bukan satu penghinaan. Ini fakta, bukan cakap kosong. Subscribe with notifications on.